Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anda bersama saya, Cikgu Mustaqim, dan kita akan membincangkan tentang tema kita pada hari ini, iaitu Bumi dan Angkasa bagi mata pelajaran Sains tahun 6. Baik, murid-murid. Cuba lihat pada gambar yang tertera. Objek apa yang dapat anda lihat? Ya, terdapat 3 objek astronomi pada gambar tersebut, iaitu bulan, bumi dan matahari. Tetapi, kenapa bulan berwarna kemerahan manakala matahari berwarna hitam dan dikelilingi warna oranye? Okey, jom kita belajar kenapa dia jadi macam tu. Okey, tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah gerhana bulan dan matahari. So, pastikan di hujung proses pembelajaran ini nanti anda akan dapat menyatakan maksud fenomena gerhana bulan dan matahari serta dapat menjelaskan kedudukan matahari, bumi dan bulan semasa gerhana dengan betul. So, kita akan tahu macam mana kedudukan matahari, bumi dan bulan semasa berlakunya gerhana tu. Sebelum tu, kita kena tahu dulu apa makna gerhana. Mengikut laman web Dewan Bahasa dan Pustaka, gerhana membawa maksud gelap, sama ada gelap sebahagian ataupun gelap sepenuhnya. So, mudah nak faham, bila keluar sahaja perkataan gerhana matahari, bermakna matahari menjadi gelap. Manakala gerhana bulan, bermakna bulan menjadi gelap ataupun tidak nampak. Okey? Faham ya? Gerhana tadi ialah gelap ataupun tidak nampak. Ingat tu. So, di sini telah jelas diberitahu terdapat 2 jenis sahaja gerhana, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari sahaja. Okey, kita akan belajar satu persatu. Gerhana bulan dahulu. Apa maksud gerhana bulan ni? Okey, gerhana bulan ialah satu fenomena di mana bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus. Bumi berada di tengah-tengah ya. Perhatikan gambar tersebut. Matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Apabila matahari memancarkan cahaya pada bumi, maka akan terhasil bayang-bayang di belakang bumi dan bulan pula berada tepat di dalam bayang-bayang bumi tersebut. Cuba lihat sekali lagi gambar tersebut. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Maka berlakulah gerhana bulan atau bulan tidak kelihatan pada ketika itu. Gerhana bulan ini berlaku semasa fasa bulan purnama, iaitu 14, 15, 16 hari bulan dalam takwim Qamari, iaitu bulan-bulan Islam. Sebagai contoh, pada 15 Ramadan, sepatutnya pada malam itu adalah fasa bulan purnama di langit malam. Tetapi malam itu bulan menjadi gelap atau kemerah-merahan, bermakna gerhana bulan sedang berlaku pada fasa bulan purnama. Sekarang, anda perhatikan gambar ini. Apabila bulan berada pada kedudukan A dan B, gerhana bulan separa telah pun berlaku. Bulan telah mula masuk ke dalam bayang-bayang bumi dan berada dalam kawasan penumbra. Apa pula penumbra ni? Okey, ingat. Penumbra ialah kawasan separa gelap. Manakala umbra adalah kawasan paling gelap di mana gerhana penuh berlaku. Jadi, gerhana bulan penuh berlaku di dalam kawasan umbra dan bulan menjadi kemerah-merahan. Mengapa bulan menjadi warna kemerah-merahan? Kerana berlaku pembiasan cahaya matahari yang terkena pada bulan. Maka dia menampakkan bulan itu menjadi kemerah-merahan. So, gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di tengah-tengah. Ingat, bumi berada di tengah-tengah di antara matahari dan bulan. Berada tepat dalam bayang-bayang bumi. Maka terbentuklah satu gerhana bulan. Sekarang, kita pergi pula pada gerhana matahari. Apa maksud gerhana matahari? Gerhana matahari adalah satu fenomena di mana bulan pula berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus. Okey, sekarang cuba anda perhatikan gambar yang tertera. Jika tadi semasa gerhana bulan tadi, bumi yang berada di tengah-tengah. Tapi sekarang
semasa gerhana matahari, bulan pula yang berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Maka berlakulah gerhana matahari, iaitu matahari menjadi gelap ataupun tidak kelihatan. Sekarang, anda perhatikan gambar ni pula. Masih terdapat perkataan umbra dan penumbra. Umbra ialah kawasan yang gelap total ataupun gelap sepenuhnya, manakala penumbra ialah kawasan yang gelap separa. Negara atau manusia yang berada dalam kawasan umbra akan melihat gerhana matahari yang penuh, manakala negara yang berada dalam kawasan penumbra akan menyaksikan gerhana matahari separa. Jika tadi gerhana bulan berlaku semasa bulan purnama, fasa bulan purnama, untuk gerhana matahari ni pula, ia berlaku semasa fasa bulan baharu ataupun anak bulan. Macam mana rupa gerhana matahari separa dan gerhana matahari penuh ni? Okey, jom kita tengok visual yang seterusnya. Ini adalah gambar-gambar gerhana matahari separa dan gerhana matahari penuh. Gambar yang pertama menunjukkan bulan mula bergerak ke arah hadapan matahari sehingga menutupi penuh matahari dalam gambar yang kedua dan menghasilkan gerhana matahari penuh yang akan kelihatan seperti sebentuk cincin, gelap di tengah-tengah dan bercahaya di sekelilingnya. Bumi dalam kawasan umbra akan melihat gerhana matahari penuh dan kawasan itu menjadi gelap seperti malam. Dan haiwan-haiwan pada ketika ini mula pulang ke habitat masing-masing kerana memikirkan bahawa hari sudah pun malam. Gambar ketiga pula menunjukkan bulan mula bergerak keluar dan menampakkan semula imej matahari. Dan proses gerhana matahari ini tidak mengambil masa yang lama kerana saiz bulan yang lebih kecil berbanding saiz bumi. Ada tak anda terfikir kenapa gerhana tidak berlaku pada setiap bulan? Bukankah fasa bulan baru dan fasa bulan purnama tadi yang menyebabkan gerhana tadi berlaku pada setiap bulan? Ya, betul. Fasa bulan baru dan fasa bulan purnama berlaku pada setiap bulan. Tetapi gerhana tidak berlaku pada setiap bulan. Hal ini kerana, perhatikan betul-betul gambar ni. Seperti yang kita tahu, bulan akan mengelilingi bumi mengikut orbitnya. Tetapi anda perlu ingat, anda perlu tahu, orbit bulan adalah condong sedikit, kira-kira 5 darjah daripada bumi. Orbitnya sedikit sengit. So, gerhana hanya akan berlaku apabila bulan berada tepat dan sejajar dengan matahari dan bumi. Dan pada ketika itu, barulah gerhana bulan atau gerhana matahari akan terjadi. Jadi ingat, apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus, barulah gerhana itu akan terjadi. Kesimpulannya, gerhana bulan adalah satu fenomena di mana bumi berada di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus. Manakala gerhana matahari adalah satu fenomena di mana bulan pula yang berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus. Gerhana bulan, bumi di tengah-tengah. Gerhana matahari, bulan pula di tengah-tengah. Saya harap anda faham sedikit sebanyak mengenai fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.